Ini 3 pasar paling unik di Malaysia. Nombor 3, paling unik dan pelik. Pertama, Pasar Tamu, Sabah dan Sarawak. Pasar Tamu mingguan di Sabah dan Sarawak adalah unik di mana pelbagai etnik berkumpul menjual hasil hutan, produk pertanian, kraf tangan tradisional dan makanan etnik yang jarang ditemui di Semenanjung. Setiap tamu di daerah berbeza dan memiliki keunikan tersendiri. Kedua, Pasar Siti Khadijah, Kota Baru, Kelantan. Pasar ini sangat terkenal dengan majoriti peniaganya adalah wanita yang menggambarkan kekuatan wanita dalam dunia perniagaan di Kelantan. Suasana di sini sangat meriah, berwarna-warni dan ada pelbagai jenis makanan tradisional Kelantan yang unik seperti nasi kerabu, akok, kuih muih dan hasil pertanian tempatan. Seni bina pasarnya juga unik dengan reka bentuk oktagon dan susun atur yang kemas. Yang suka pergi pasar, sila hadirkan diri dan bagi tahu benda apa yang anda cari di pasar. Terima kasih. Ketiga, Pasar Bisik, Kuala Muda, Kedah. Ini mungkin pasar paling pelik dan unik di Malaysia. Proses tawar-menawar ikan di sini dilakukan secara berbisik atau dengan isyarat jari antara pembeli dan penjual yang merupakan nelayan. Tiada jeritan atau laungan seperti di pasar lain menjadikan suasananya sangat tenang dan misteri. Amalan ini sudah berlangsung lebih 50 tahun. Satu warisan budaya yang sangat jarang ditemui.